Pernahkah anda terfikir apa ketakutan terbesar manusia? Jawapan yang sering kita dengar ialah kematian. Kita diajar sejak kecil untuk takut akan pengakhiran, akan yang tidak diketahui. Tetapi bagaimana jika saya katakan kita semua telah diajar untuk takut pada perkara yang salah? Bagaimana jika musuh sebenar bukanlah kematian, tetapi penangguhan? Kematian adalah satu kepastian, satu kitaran semula jadi yang melengkapkan kehidupan. Ia tidak boleh dielakkan. Tetapi kehidupan yang tidak dihayati sepenuhnya, yang dipenuhi dengan keraguan, penantian dan peluang yang terlepas, itulah tragedi yang sebenar. Inilah pencuri senyap yang merompak impian anda, detik demi detik, hari demi hari. Musuh sebenar yang perlu anda perangi bukanlah penamat yang menanti di hujung jalan, tetapi keraguan yang melumpuhkan anda di sini, sekarang. Ia adalah suara di kepala anda yang berbisik. Tunggu esok, tunggu masa yang sesuai. Tunggu sehingga anda lebih bersedia, lebih yakin, lebih sempurna. Namun, masa yang sempurna itu tidak akan pernah tiba. Ia hanyalah sebuah ilusi yang dicipta oleh minda untuk membenarkan ketidakbertindakan. Kehidupan sebenar tidak berlaku pada masa hadapan yang ideal. Ia berlaku dalam kekacuran dan ketidaksempurnaan saat ini. Setiap kali anda menangguhkan satu keputusan, setiap kali anda memilih untuk tidak bertindak kerana takut gagal atau tidak cukup bagus, anda sedang menyerahkan secebis kehidupan anda kepada kekosongan. Anda sedang memilih untuk wujud tetapi tidak benar-benar hidup. Tragedi sebenar bukanlah mati, tetapi sampai ke penghujung hayat anda dan menyedari bahawa anda tidak pernah benar-benar hidup. Anda tidak pernah mengambil risiko, tidak pernah mengejar impian yang membakar jiwa anda, tidak pernah menyuarakan kebenaran anda. Anda hanya menunggu. Dan dalam penantian itu, kehidupan berlalu begitu sahaja. Sekarang, mari kita lihat bagaimana realiti anda dicipta dari perspektif sains kuantum. Bayangkan kehidupan anda sebagai sebuah medan tenaga yang dipenuhi dengan kemungkinan yang tidak terhingga. Setiap potensi masa depan, sama ada kejayaan, kegagalan, cinta atau kesunyian, wujud serentak sebagai gelombang kebarangkalian dalam medan kuantum ini. Ia seperti sebuah bilik yang dipenuhi dengan berjuta-juta pintu, dan setiap pintu menuju ke realiti yang berbeza. Dalam keadaan ini, tiada apa yang nyata atau kukuh. Semuanya hanyalah potensi semata-mata. Jadi, bagaimana satu daripada kemungkinan ini menjadi pengalaman hidup anda yang sebenar? Jawapannya terletak pada salah satu prinsip paling aneh dan berkuasa dalam fizik kuantum, iaitu kesan pemerhati. Eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan bahawa zarah subatom seperti elektron wujud dalam keadaan superposisi, iaitu di semua tempat yang mungkin pada masa yang sama, sehinggalah ia diperhatikan. Apabila pemerhatian berlaku, fungsi gelombang kebarangkalian itu runtuh dan zarah itu memilih satu lokasi yang pasti. Dalam konteks kehidupan anda, anda adalah pemerhati. Fikiran, niat dan kepercayaan anda adalah bentuk pemerhatian awal. Tetapi, apa yang benar-benar meruntuhkan gelombang kemungkinan menjadi realiti fizikal ialah tindakan. Tindakan adalah pemerhatian yang paling kuat. Apabila anda membuat pilihan yang jelas dan menyokongnya dengan tindakan fizikal, anda sedang menghantar isyarat yang kuat ke medan kuantum. Anda memberitahu alam semesta daripada semua kemungkinan yang tidak terhingga. Inilah realiti yang saya pilih untuk alami. Selagi anda berada dalam keadaan ragu-ragu, tidak membuat keputusan dan tidak bertindak, anda membiarkan hidup anda kekal dalam keadaan superposisi. Anda wujud sebagai hantu dalam realiti anda sendiri, terapung dalam lautan kemungkinan tanpa pernah mendarat di mana-mana. Anda tidak memilih apa-apa, jadi anda tidak mengalami apa-apa yang baru.
Tindakan adalah jambatan antara dunia dalaman anda yang penuh dengan impian dan dunia luaran yang nyata. Ia adalah proses di mana tenaga potensi diubah menjadi jirim. Tanpa tindakan, impian anda hanyalah fantasi. Dengan tindakan, ia menjadi takdir anda. Ramai orang menganggap penangguhan sebagai sifat malas atau kurangnya disiplin. Tetapi, kebenarannya jauh lebih mendalam dan lebih kompleks. Penangguhan bukanlah satu keadaan pasif. Ia adalah satu pilihan yang aktif. Setiap kali anda menangguhkan sesuatu yang anda tahu perlu anda lakukan, anda secara sedar atau tidak sedar membuat keputusan untuk memilih keselesaan sementara mengelak, berbanding ketidakselesaan yang mungkin datang daripada tindakan. Ini adalah satu mekanisme pertahanan yang berakar umbi dalam minda separa sedar kita. Menurut neuroscience, kira-kira 95% daripada tingkah laku harian kita, pemikiran dan emosi kita dikawal oleh minda separa sedar. Ia adalah program automatik yang berjalan di latar belakang, dibentuk oleh pengalaman masa lalu, kepercayaan yang tertanam sejak kecil dan terutamanya kenangan emosi yang kuat. Jika pada masa lalu anda pernah mencuba sesuatu dan gagal atau dikritik atau merasa malu, minda separa sedar anda akan merekodkan pengalaman itu sebagai kesakitan. Ia kemudiannya akan mencipta satu program untuk melindungi anda daripada mengalami kesakitan yang sama pada masa hadapan. Jadi, apabila anda berhadapan dengan situasi yang serupa, seperti memulakan perniagaan baru ataupun bercakap di hadapan orang ramai, program perlindungan ini akan diaktifkan. Ia akan mencetuskan perasaan takut, ragu-ragu dan kebimbangan. Suara di kepala anda akan mula berkata, anda tidak cukup baik. Bagaimana jika anda gagal? Orang akan mentertawakan anda. Penangguhan adalah hasil daripada program ini. Ia adalah strategi minda separa sedar untuk menjauhkan anda dari potensi kesakitan dengan membuat anda tidak bertindak. Ia memilih keselesaan yang biasa walaupun ia tidak memuaskan, berbanding risiko ketidakselesaan untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Masalahnya ialah program ini tidak dapat membezakan antara ancaman sebenar kepada kelangsungan hidup dan ancaman kepada ego. Bagi minda separa sedar, risiko ditolak oleh seseorang adalah sama menakutkan seperti diancam oleh seekor harimau. Untuk mengubah corak ini, anda perlu sedar bahawa anda tidak malas. Anda hanya terperangkap dalam satu gelung tabiat separa sedar. Langkah pertama ialah membawa kesedaran kepada corak ini. Apabila anda mendapati diri anda menangguh, berhenti dan tanya, apakah yang saya cuba elakkan? Apakah ketakutan yang mendasari penangguhan ini? Dengan menyedari pilihan yang anda buat, anda mula mengambil kembali kuasa dari program automatik itu. Salah satu perangkap terbesar yang menghalang kita daripada bertindak ialah ilusi kesediaan. Kita sering berkata kepada diri sendiri, saya akan mulakan apabila saya lebih bersedia. Atau saya perlukan lebih banyak keyakinan sebelum saya boleh mengambil langkah ini. Ini adalah satu pembohongan yang kita ceritakan kepada diri sendiri untuk membenarkan penangguhan. Kebenarannya ialah keyakinan, keberanian dan kesediaan bukanlah prasyarat untuk bertindak. Ia adalah hasil daripada tindakan. Anda tidak akan merasa 100% bersedia. Anda tidak akan merasa 100% yakin. Perasaan itu tidak akan datang semasa anda duduk di tepi padang. Ia hanya akan muncul apabila anda sudah berada di dalam permainan, berdepan dengan cabaran dan membuktikan kepada diri sendiri bahawa anda boleh mengatasinya. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah bertindak walaupun anda merasa takut. Ia adalah satu pilihan untuk bergerak ke hadapan walaupun lutut anda menggeletar. Setiap kali anda mengambil satu langkah kecil di luar zon selesa anda
anda sedang membina otot keberanian. Semakin kerap anda melakukannya, semakin kuat otot itu dan semakin mudah untuk mengambil langkah yang lebih besar pada masa akan datang. Untuk memecahkan kitaran ini, anda perlu membuat apa yang saya panggil keputusan sejati. Perkataan keputusan berasal daripada perkataan Latin decidere, yang bermaksud untuk memotong. Membuat keputusan sejati bermakna anda memotong semua kemungkinan lain. Anda tidak lagi membenarkan pilihan untuk berundur atau menangguh. Anda komited sepenuhnya kepada satu laluan. Sebagai contoh, jika anda ingin memulakan perniagaan, keputusan sejati bukanlah sekadar berfikir tentangnya. Ia adalah mendaftarkan syarikat anda, membuka akaun bank perniagaan dan memberitahu 10 orang pertama tentang produk atau perkhidmatan anda. Tindakan-tindakan ini menghantar isyarat yang tidak berbelah bahagi kepada diri anda dan alam semesta bahawa anda serius. Fikirkan tentang satu perkara yang telah lama anda tangguhkan. Apakah satu tindakan kecil tetapi muktamad yang boleh anda ambil sekarang untuk memotong pilihan untuk menangguh? Mungkin ia adalah menghantar email itu, membuat panggilan telefon itu, atau mendaftar untuk kursus itu. Lakukan sekarang, jangan tunggu sehingga anda rasa bersedia. Kesediaan ditemui dalam tindakan. Sekarang kita akan menyelam lebih dalam ke dalam mekanik. Bagaimana alam semesta bertindak balas terhadap kita. Ia bukan sahaja mengenai tindakan fizikal, tetapi juga tentang keselarasan tenaga di sebalik tindakan itu. Konsep ini dipanggil koheren tenaga. Setiap daripada kita adalah medan elektromagnetik. Jantung anda menghasilkan medan elektrik yang 60 kali lebih besar amplitudenya dan medan magnet yang 5,000 kali lebih kuat daripada otak. Medan ini bukan sahaja berada di dalam badan anda. Ia memancar keluar dari anda ke sekeliling. Medan inilah yang berinteraksi dengan medan kuantum yang lebih besar. Fikiran anda menghantar isyarat elektrik ke medan ini dan perasaan anda menghasilkan tanda tangan magnet. Gabungan apa yang anda fikirkan dan apa yang anda rasakan mencipta keadaan kewujudan anda ataupun getaran tenaga anda. Apabila fikiran dan perasaan anda selaras, anda menghasilkan medan elektromagnet yang koheren dan kuat. Sebagai contoh, jika anda mempunyai niat yang jelas untuk berjaya, fikiran, dan anda merasa perasaan gembira dan bersyukur, seolah-olah kejayaan itu sudah berlaku, perasaan. Anda menghantar isyarat yang sangat jelas dan teratur ke medan kuantum. Namun, masalah timbul apabila berlaku ketidakselarasan ataupun inkoheren. Ini berlaku apabila niat dan tindakan anda tidak selari. Katakan anda mahu kehidupan yang sihat. Anda berfikir tentang kesihatan. Anda membuat afirmasi tentang kesihatan. Tetapi pada masa yang sama, anda merasa bersalah kerana tidak bersenam. Dan tindakan anda ialah makan makanan yang tidak sihat. Dalam keadaan ini, anda menghantar isyarat yang bercampur aduk dan bercanggah. Fikiran anda berkata satu perkara, tetapi perasaan dan tindakan anda berkata perkara lain. Medan elektromagnet anda menjadi tidak teratur dan lemah. Ia seperti cuba menala radio ke stesen kegemaran anda, tetapi isyaratnya tidak jelas dan penuh dengan gangguan. Anda tidak akan dapat mendengar muzik dengan jelas. Alam semesta bertindak balas kepada getaran dominan anda. Ia tidak bertindak balas kepada apa yang anda katakan anda mahu. Ia bertindak balas kepada siapa diri anda pada tahap tenaga. Apabila niat dan tindakan anda selaras, anda menjadi magnet yang kuat. Prinsip resonans dalam mekanik kuantum menyatakan bahawa apabila dua sistem tenaga bergetar pada frekuensi yang sama, tenaga akan dipindahkan dengan sangat cekap di antara keduanya. Apabila getaran anda sepadan dengan getaran realiti yang anda inginkan, realiti itu akan ditarik ke arah anda dengan mudah. Inilah sebabnya mengapa tindakan adalah sangat penting.
Tindakan adalah cara anda menjelmakan niat anda ke dalam dunia fizikal. Ia adalah cara anda menyelaraskan tenaga anda. Apabila anda bertindak selaras dengan apa yang anda mahu, anda memberitahu alam semesta, saya bukan sahaja mahukan ini, saya adalah ini. Saya sedang menjadi orang yang hidup dalam realiti ini. Ini adalah koheren. Dan apabila anda mencapai koheren, keajaiban mula berlaku. Bagaimana kita boleh mengintegrasikan prinsip ini ke dalam kehidupan seharian? Kuncinya adalah dengan mengubah perspektif kita terhadap halangan dan cabaran. Kebanyakan orang melihat halangan sebagai tanda untuk berhenti. Mereka fikir jika jalan itu sukar, mungkin ia bukan jalan yang betul. Tetapi ini adalah satu salah faham yang besar. Halangan bukanlah tembok yang menghalang anda. Ia adalah sebahagian daripada laluan itu sendiri. Ia adalah kurikulum yang direka khas oleh alam semesta untuk membina kekuatan, kemahiran dan watak yang anda perlukan untuk mengendalikan realiti yang anda minta. Bayangkan anda ingin menjadi seorang tukang besi yang mahir. Adakah anda belajar dengan hanya membaca buku tentang menempa besi? Tidak. Anda perlu mengambil seketul logam mentah, memanaskannya dalam api yang marak dan memukulnya berulang kali dengan tukul besi. Proses yang penuh tekanan dan haba inilah yang mengubah logam yang lemah menjadi pedang yang kuat dan tajam. Kehidupan anda adalah sama. Impian anda adalah pedang itu. Anda adalah logam mentah. Dan cabaran, kesukaran dan kegagalan adalah api dan tukul besi. Setiap kali anda berhadapan dengan halangan dan memilih untuk tidak berputus asa, anda sedang ditempa. Anda sedang membina ketahanan, kebijaksanaan dan kekuatan dalaman. Anda sedang menjadi versi diri anda yang mampu memiliki dan mengekalkan impian yang anda kejar. Jika anda meminta kekayaan tetapi anda tidak tahu bagaimana menguruskan wang, alam semesta mungkin akan memberikan anda cabaran kewangan terlebih dahulu untuk mengajar anda literasi kewangan. Jika anda mahukan cinta sejati tetapi anda mempunyai isu kepercayaan diri, alam semesta mungkin akan membawa orang yang mencabar ego anda untuk memaksa anda mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Jadi, apabila cabaran datang, jangan lari daripadanya. Sambut ia. Tanya diri anda, apakah pelajaran yang cuba diajarkan oleh situasi ini kepada saya? Apakah kekuatan yang perlu saya bangunkan untuk mengatasi ini? Dengan mengubah perspektif anda, cabaran berubah dari penghalang menjadi pemangkin. Ia menjadi sebahagian daripada proses manifestasi anda. Sekarang, saya mahu anda berinteraksi dengan saya. Fikirkan satu matlamat besar yang anda ada. Kemudian, fikirkan satu halangan terbesar yang anda rasa sedang menghalang anda. Saya mahu anda tulis di ruangan komen di bawah, apakah satu tindakan yang akan anda ambil dalam 24 jam akan datang untuk mula menghadapi halangan itu secara langsung. Bukan untuk menyelesaikannya sepenuhnya, tetapi hanya untuk mengambil langkah pertama. Dengan menulisnya, anda membuat komitmen. Dengan bertindak, anda memulakan proses penempaan diri anda. Mari kita bercakap tentang raksasa terbesar yang menghalang tindakan, keraguan dan ketakutan. Perasaan ini sangat nyata dan boleh melumpuhkan. Tetapi dari mana ia datang? Neuroscience memberitahu kita bahawa ketakutan adalah tindak balas biologi yang berpunca daripada bahagian otak kita yang paling primitif, iaitu otak reptilia. Fungsinya hanya satu, untuk memastikan kita terus hidup. Beribu-ribu tahun dahulu, nenek moyang kita hidup dalam persekitaran yang sangat berbahaya. Ancaman seperti pemangsa atau suku kaum lain adalah nyata. Otak mereka berkembang untuk sentiasa berwaspada terhadap bahaya. Apabila ancaman dikesan, ia akan mencetuskan tindak balas lawan atau lari, membanjiri badan dengan hormon stres seperti kortisol
dan adrenalin untuk menyediakan badan untuk bertindak. Masalahnya ialah otak primitif ini tidak banyak berubah. Ia masih beroperasi dengan perisian yang sama. Ia tidak dapat membezakan antara ancaman fizikal sebenar dan ancaman psikologi yang dibayangkan. Bagi otak reptilia anda, risiko ditolak dalam satu pembentangan perniagaan terasa sama seperti ancaman seekor harimau. Jadi, apabila anda cuba melakukan sesuatu yang baru atau di luar zon selesa anda, penggerak ini akan berbunyi. Otak anda akan menjerit, "Bahaya! Berhenti! Ini tidak selamat." Ketakutan yang anda rasakan bukanlah satu tanda bahawa anda tidak patut meneruskan. Ia hanyalah satu mekanisme kelangsungan hidup biologi yang sudah lapuk. Ia cuba melindungi anda, tetapi ia melindungi anda daripada pertumbuhan, bukan daripada bahaya sebenar. Jadi, bagaimana kita mengatasinya? Anda tidak melawannya. Apa yang anda lawan akan berterusan. Sebaliknya, anda mengakuinya. Apabila perasaan takut itu muncul, berhenti sejenak. Ambil nafas dalam-dalam. Katakan kepada diri anda, "Terima kasih, Minda. Saya tahu awak cuba melindungi saya. Saya dengar awak. Tetapi dalam situasi ini, saya selamat. Saya yang mengawal." Kemudian, ambil tindakan. Ambil satu langkah kecil ke hadapan walaupun anda masih merasa takut. Apa yang berlaku apabila anda melakukan ini berulang kali adalah sangat menakjubkan. Anda mula membina laluan saraf yang baru di dalam otak anda. Anda sedang mengajar otak anda bahawa situasi yang dahulunya dianggap menakutkan sebenarnya tidak berbahaya. Ini dipanggil neuroplastisitas. Anda secara literal sedang membentuk semula otak anda untuk keberanian. Bidang epigenetik juga menunjukkan bahawa mempersekitaran dan pilihan kita boleh mempengaruhi ekspresi gen kita. Dengan secara konsisten memilih tindakan berbanding ketakutan, anda boleh menghidupkan gen yang berkaitan dengan daya tahan dan keyakinan, dan mematikan gen yang berkaitan dengan kebimbangan. Anda bukan mangsa biologi anda. Anda adalah arkiteknya. Setiap kali anda bertindak, walaupun takut, anda sedang menulis semula kod genetik dan saraf anda untuk menjadi versi diri anda yang lebih berani dan berkuasa. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam daripada memahami bahawa musuh sebenar bukanlah kematian tetapi penangguhan, sehinggalah kepada mekanik kuantum penciptaan realiti melalui tindakan. Kita telah belajar bagaimana penangguhan adalah pilihan separa sedar yang berakar umbi, bagaimana keyakinan adalah hasil bukan prasyarat, dan bagaimana alam semesta bertindak balas kepada koheren tenaga antara niat dan tindakan kita. Kita juga telah merangka semula halangan sebagai guru dan ketakutan sebagai isyarat biologi yang boleh diatasi. Sekarang, semua pengetahuan ini tidak akan bermakna jika ia tidak membawa kepada perubahan. Mesej utama yang saya ingin sampaikan kepada anda hari ini adalah sangat mudah, tetapi ia adalah yang paling berkuasa. Kuasa anda untuk mengubah hidup anda hanya wujud pada saat ini. Bukan semalam, itu sudah menjadi sejarah. Bukan esok, itu masih misteri. Hanya sekarang. Saat ini adalah satu-satunya titik di mana anda boleh bertindak, satu-satunya titik di mana anda boleh membuat pilihan baru, satu-satunya titik di mana anda boleh meruntuhkan gelombang kemungkinan yang tidak terhingga menjadi realiti yang anda inginkan. Terlalu ramai di antara kita hidup sebagai penonton dalam filem kehidupan kita sendiri. Kita memerhati, menganalisis, merancang dan menunggu. Kita menunggu detik yang sempurna, motivasi yang sempurna, pelan yang sempurna. Tetapi kita lupa bahawa kehidupan bukanlah satu latihan. Ini adalah persembahan sebenar dan ia sedang berlaku sekarang. Setiap detik yang anda habiskan dalam keraguan adalah detik yang tidak akan kembali.
Setiap impian yang anda tangguhkan adalah tenaga kreatif yang terperangkap dan tidak diluahkan. Jangan biarkan hidup anda menjadi satu senarai panjang tentang apa yang mungkin berlaku. Jadikan ia satu epik yang kaya dengan pengalaman, pelajaran, kejayaan dan juga kegagalan yang berani. Kerana pada akhirnya, apa yang akan anda kesalkan bukanlah kegagalan yang anda alami, tetapi peluang yang tidak pernah anda ambil sama sekali. Jadi, seruan saya kepada anda adalah ini. Selepas video ini tamat, jangan hanya kembali kepada rutin lama. Kenal pasti satu perkara, hanya satu perkara, yang telah anda tangguhkan kerana takut atau ragu-ragu. Perkara yang apabila anda memikirkannya, jantung anda berdegup sedikit lebih laju. Dan ambil langkah pertama yang paling kecil tetapi paling committed ke arahnya. Hantar email itu, buat panggilan itu, tulis perenggan pertama itu. Ambil langkah itu sekarang, kerana dalam tindakan itu anda akan menemui kuasa anda. Dalam tindakan itu anda akan menemui keyakinan anda. Dan dalam tindakan itu anda akan mula benar-benar hidup. Berhenti menunggu untuk hidup. Mula hidup sekarang.